Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Terang tak? Ke tak terang? Sekarang selamat pagi. Aku nak ucapkan selamat pagi sebab kita memang betul-betul awal pagi hari ni. Sekarang pukul 1.47. Aku nak pergi sahur sebab aku ada plan dengan kawan-kawan nak pergi sahur, lepak sahur je. Aku baru okey demam ni sebenarnya. Baru lega sikit pada demam. Time-time yang macam ni, kereta dia tak banyak apa kan. So harap-harap kita dapat sampai tepat sebelum pukul 2. Aku janji pukul 2. Aku nak ikut Elite sebab aku malas nak ikut Max. Sebab aku tak nak yalah, Max pakai tool banyak kan. Lepas tu kalau ikut Max dah dekat RM8 satu hala. Kalau ikut Elite and then kita ikut Federal, baru RM3 lebih kan. Banyak beza tu. So apa kita nak ikut jalan yang perlukan lebih banyak kos. Kita perlukan lebih apa orang cakap, lebih penjimatan dengan mengikut jalan yang sedikit jauh sikit lah. Sebab dia macam alah, jauh tak ada jauh sangat pun. Dalam KL juga pun, dalam Lembah Kelang ni pun tak ada jauh mana pun. Kita orang dah plan dah nak makan dekat kedai mana, semua dah memang dah plan dah. Jadi kita just terus pergi dekat lokasi tu je lah. Aku pun lega demam weh. Semalam demam teruk gila punya. Semalam tu maksud aku hari Ahad lah. Lepas aku balik yang berbuka puasa dekat atas pentas dekat Padang Shah Alam tu kan. Balik daripada tu memang aku demam start hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu aku dah start demam tau. Tapi dia just rasa macam orang cakap rasa berdebar-debar, faham tak? Dia macam nak start demam, kau faham kan? Dia rasa macam dalam hidung kau pedih. Lepas tu bersin-bersin. Lepas tu kepala start pening-pening, badan rasa seram sejuk, tak best kan. Tu aku dah nak start demam waktu tu, hari Jumaat tu. Lepas tu hari Sabtu tu memang aku dah demam dah pagi tu. Lepas tu aku tak berani nak janji dengan member. Aku tak berani janji cakap aku datang ke apa ke, sebab kan takut lagi aku tak boleh datang sebab aku demam teruk ke apa kan. So tapi aku dah makan ubat dah. Hari yang apa orang cakap, hari Jumaat tu memang petang tu aku dah pergi beli ubat. Malam tu aku dah pergi beli ubat kan. Aku beli ubat sinus juga. Sebab ubat sinus aku dah habis beberapa minggu juga. Sinus pun antara punca jugalah. Sebab apa, sesama ni datang, hidung tersumbat, demam semuanya, punca tu jugalah kan, antaranya lah. So aku dah beli ubat sinus, aku dah beli ubat demam pun semua hari Jumaat malam tu. Lepas tu hari Sabtu tu aku demam juga. Tapi tak berapa teruk sangat lah kiranya. Masih boleh, apa orang cakap, boleh manageable lah. So aku pun pergilah buka puasa dengan kawan-kawan tu pun semua. Lepak sampai pukul 2-3 pagi lepak kan. Lepas tu balik tu memang aku sahur. Lepas tu waktu nak dekat subuh tu memang menggeletar gila-gila badan. Badan memang menggeletar gila. Sampai dia dah start macam shaking teruk. Aku dah macam okay, ni confirm teruk. Aku makan ubat semua. Aku makan ubat batuk sebab dah start batuk juga hari Sabtu tu. Batuk punca dia adalah sebab orang main bunga api dekat depan stage tu tau. Memang aku ni kan ada asma. So bila aku ada asma, asap-asap tu memang punca untuk aku batuk lah. Memang daripada kecil memang macam tu. Setiap kali bulan puasa, kalau orang lain seronok main bunga api, aku dengan adik-adik aku memang kena tunggu kat dalam rumah. Memang tengok kat dalam rumah je. Sebab tak boleh nak main sekejap, kau dah start batuk. Lepas tu asma. Lepas tu macam adik aku teruk lah. Memang tengah malam kena pergi klinik sedut gas. So tu adalah punca yang aku batuk teruk hari Sabtu tu juga. Lepas tu balik dah ni, tidur bla 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 bla. Lepas subuh aku tidur. Kau tahu tak, aku memang gone teruknya hari Sabtu tu tau. Aku memang tak bangun, lembik teruk punya. Dia jadi macam astagfirullahalazim. Waktu tu aku dah macam, oi apa ni kan. Aku bangun pukul berapa lah? Pukul 10 macam tu. Badan panas gila, panas dalam tau. Aku check suhu guna termometer yang ada aku upload kat IG story tu. Suhu badan tak adalah tinggi gila. Dia just macam slightly tinggi daripada normal temperature. Tapi tak adalah tinggi gila yang demam panas ke apa. Tapi dia panas dalam tau, macam terbakar badan aku. Lepas tu aku pakai lah cool fever apa semua kan. Aku pakai 2 cool fever, satu kat sini, satu belakang leher. Sebab rasa macam bantal aku macam terbakar juga, panas gila. Lepas tu tak apalah, dah ni aku just bangun balik untuk waktu solat Zuhur. Lepas tu aku bangun lagi sekali sebab nak solat Asar. Tapi tidur pun tak tidur sangat pun, sebab tak boleh nak tidur tak. Badan jadi panas ni, jadi termenung tu. Aku bangun unlock pintu apa semua tu lah. Sebab aku dah fikir lah, kalau macam jadi apa-apa kat aku, at least orang boleh pecah masuk kat pintu lah. Sebab aku tak kunci pintu depan. Yang tahu password pintu rumah pun at least dah boleh buka. Tak adalah macam
tak boleh nak buka ke apa kan. Aku dah fikir sampai macam tu dah. Lepas tu tak apalah, aku pun teruskan je lah kehidupan aku kat dalam bilik tu. Sampailah nak dekat maghrib baru aku bangun. Memang makanan semua tak ada, nak buka puasa semua memang tak ada makanan lah cerita dia kan. Tapi sebab aku pun memang tak ada selera langsung nak makan hari Sabtu tu, memang teruk gila. Aku bangun juga sebab nak buka puasa tu. Bangun, dah azan maghrib, minum air. Lepas tu aku makan biskut 3 keping. Lepas tu aku makan ubat. Sebab nak kena makan ubat juga kan. Sebab last aku makan ubat waktu sahur tu. So aku makan ubat. Lepas tu dah solat maghrib apa semua, mandi lagi sekali. Hari tu, hari Sabtu tu je aku mandi 3 kali 4 kali rasa. Sebab badan rasa panas gila kan. Apalah, aku pun mandi. Lepas tu tak apalah, rehat kejap. Pukul berapa dah, pukul 9 macam tu. So aku rasa macam lapar gila. Aku pun buat lah, sebab aku ada new mi segera new mi tu kat dalam kat dapur. So aku pun buat lah. Aku buat 2 bungkus sebab lapar gila kan. Lepas tu dah buat 2 bungkus tu, makanlah dalam 3-4 suap. Dah tak boleh nak telan lah. Sebab pahit mulut kan, sebab makan ubat kan. Bila makan ubat kan, mulut kita rasa macam tak rasa apa sangat pun. Makan pun tak ada rasa sangat apa semua kan. Dah aku simpan, tinggal untuk nak sahur esoknya tu pula kan. Tak apalah, dah simpan. Lepas tu aku pun rehat jap. Lepas tu aku tidur semalam pukul berapa awal ke aku tidur. Aku dah edit video semua. Lepas tu aku tidur lah, aku tengok apa. Tapi tak ada lambat sangat macam selalu lah. Lepas tu alhamdulillah lah, bangun sahur tu, makan ubat lagi sekali. Aku makan mi segera yang aku buat yang awal tu, yang sisa-sisa tu aku habiskan. Lepas tu aku makan ubat. Lepas subuh aku tidur balik. Alhamdulillah lah, bangun hari Ahad ni dia just macam ada pening-pening sikit, tapi tak demam lah. Demam dah hilang. Lepas tu batuk pun dah alhamdulillah tak ada dah. Cuma petang dia start balik. Mungkin sebab ubat batuk punya efek dah berkurangan, so start batuk-batuk sikit balik. Tapi semua dah alhamdulillah tak terus sangat dah. Sebab aku dah duk spray ubat sinus tu juga. Hidung tak adalah tersumbat apa semua kan. Macam tu lah cerita dia. Tapi memang teruk. Aku rasa demam kali ni memang teruk juga lah. Untuk tahun ni demam pertama lah. Last aku demam itu bulan 11 ke bulan 12. Waktu tengah sibuk 1 million tu kan. Tu demam teruk juga. Back to back tu. Macam seminggu demam, sihat 2 hari, demam balik, sihat 2 hari, demam balik macam tu kan. Ni aku rasa demam antara yang teruk juga ni. Sampai aku tak boleh bangun weh. WhatsApp pun semua ada berapa banyak WhatsApp aku tak tahu. Aku pun dia reply yang penting-penting je. Yang memang aku tak balas memang aku tak larat dah baca, tak boleh baca dah weh. Memang tak Tapi itulah, aku punya cuti 4 hari bazir macam tu je lah. Sebab aku ambil cuti dalam kepala otak aku plan macam-macam benda nak buat. Aku plan nak buat itu, nak buat ni, nak buat konten apa semua kan. Tapi demam. Dah bazir hari ni, hari Isnin dah last aku punya hari cuti. Esok Selasa, esok pagi lah. Hari ni lah Selasa kan, aku dah kerja kan. So macam tu lah, bazir macam tu je lah. Selalu macam tu tau. Memang kalau aku plan cuti ni mesti ada benda jadi. Tapi tu lah orang cakap, nak buat macam mana kan, benda di luar jangkaan kan. Lain pula bab apa orang cakap sihat sakit ni kan, pemberian Tuhan juga kan. Aku anggap macam tu je lah. Aku nak sedapkan hati sendiri. So aku cakap yelah kat diri aku, tak apa, mungkin ni adalah cara untuk nak menghapus dosa-dosa kecil lagi, kita tak tahu kan. Yelah nak buat macam mana nak sedapkan hati sendiri lagi kan. Harap-harap betul lah. So ni aku alhamdulillah okey sikit. Cuma suara aku lah, kalau kau dengar masih lagi kedengaran bunyi itik-itik sikit. Dah lepak weh. Lepak weh. Tadi tak hujan kat rumah. So kedengaran bunyi-bunyi itik tu kau orang faham lah kan. Masih lagi demam. Sekejap bagi aku lepak je. Aku fokus drive sekejap. Sekejap lagi aku sama record dia, kita dah sampai. Sekarang pukul 2.30. Aku parking dekat hospital. Bukan hospital KL, hospital Islam lah. Sebab kat situ macam ada parking. Ramai gila orang. Mana kawan-kawan dia tu? Tak pandai masak. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2.30. Update lawa banyak lagi. Okay. Semua bangun awal. Yang ni macam lagi genting oh. Empat kali pusing kena parking. Hampir mengamuk, hampir baran. Paling awal yang ni lah, paling awal.
Sial lah pergi genting. Pergi genting ni dua-dua genting tu. Jogging lah. Jogging. Kau hujan sejuk tak sampai mas. Minum apa? Terima kasih. Masuk ke ni? Masuk. Kita ada abang Bobo, kita ada abang Wan juga. Semua dah banyak macam ni, RM15 sahaja Sangat murah. TOI sekali dengan air tau. Murah gila. Bawa ubat ni kan. Ni paling dekat lah. Yang ni paling dekat dengan abang Bobo paling dekat. Ni pun dekat kan ni. Ya kita orang jauh lah. Ni paling jauh. Aku pun paling jauh. Ha? Ini genting ni dua-dua. Dia sejuk hari ni tu tak sebab apa. Sejuk dekat dengan aircon. Tengah naik motor tengah naik motor kalau naik motor kau pakai sweater tutup balik. Oh iyalah. Kak Rara Kak Rara tak ada otak. Memang nak kena. Kau yang kau dah kenyang. Bye. Mana? Oh luar. Dia kata ni kata. Tu kata. Alhamdulillah okey korang, jom dah settle. Kita balik sekarang. Sekarang dah pukul 4.22. Aku dah makan ubat pun. Nak minum air lebih banyak. Aku bawa air juga. Kita kena minum air banyak-banyak. Lepas tu sekejap lagi sampai rumah baru kita boleh rehat jap. Sementara nak tunggu masuknya waktu subuh. So aku drive sekejap. Sekejap lagi sampai rumah aku record balik. Okay, aku dah sampai rumah. Cukup lah kot video ni. Pendek je kot video hari ni. Aku rasa tak panjang sangat. Silap bawah 10 minit je. Paling-paling 10 minit. Ke tak sampai. Tak tahulah. Aku jadi aku edit je kot. Kalau aku rajin. Kalau aku tak edit hari ni, aku edit esok. Tapi itulah, aku tak boleh tidur. Kalau aku tidur sekarang, nanti aku terlajak subuh lagi. Kenyang-kenyang lah. Makanan-makanan kan. Sekarang aku just nak habiskan air ni je. Aku isi sebotol ni. Lepas tu ubat dah makan. Kita tunggu subuh lah. Lepas tu boleh nak nap jap sebelum kita start kerja. Hari ni kerja. Orang lain cuti kan. Hari ni nuzul Quran. Aku kerja. Tapi tak apa lah. Kerja. Kerja on public holiday tak masalah. Kerja. Dah lah weh. So, thank you so much korang yang tengok pada awal tadi sampai habis. Jangan lupa tengok semua video kat channel ni. Jangan lupa tengok 2 video sebelah kanan korang lagi. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. Sebab sekarang semua orang tengah demam, tengah tak sihat. Jadi kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.